ba'dukum ba'dan falyu'a. Awak, saya cakap dah, huruf hamzah memang antara huruf yang gedi-gedi je. Suka benar menumpang rumah orang. Macam tu lah tuan-tuan. So kena tahulah, ni jangan baca yuwadil. Okay, dia bukan yuwa. Kenapa bukan yuwa tuan-tuan? Nampak tak ni? Word ni, saya dah zoom dah ni. Weh, dah lapar weh. Nampak tak? Masya Allah ni. Kenapa bukan yuwadil ladhi tumina amanata? Kenapa? Kerana nampak ni, dia dah bagi dah hamzah atas. Dia bagi huruf dulu dan atas dia ada baris. Kalau betul waw yang berbaris, atas waw ni yang ada baris atas. Okay? So dia jangan tanya kenapa tak payah je. Kenapa kena ada waw kat situ? Dah tahu dia tak function kan? Itulah penulisan ni tuan-tuan.